Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Mahathir bin Abdul Rahman. Saya daripada Sekolah Menengah Tajar. Ya, murid-murid, hari ini kita akan mempelajari sains tingkatan 3, iaitu bab 7 tenaga dan kuasa. Standard pembelajaran iaitu kerja, tenaga dan kuasa. Objektif pembelajaran 7.1.2 iaitu menghubungkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Ya, murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi apakah unit SI yang boleh kita gunakan dalam mengukur tenaga? Ya, unit SI-nya adalah joule. Apabila 1 Newton daya digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Contohnya iaitulah sebiji bola. Apabila cikgu gunakan daya 1 Newton untuk menggerakkan bola tersebut sejauh 1 meter, maka sebanyak 1 joule tenaga telah digunakan. Konsep tenaga. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep tenaga? Tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain apabila kerja dilakukan. Jadi kerja ni adalah merupakan satu medium perantara untuk memindahkan tenaga dari satu objek ke objek yang lain. Contoh di bawah, murid-murid boleh lihat pada gambar rajah di skrin, iaitulah seorang lelaki sedang mengangkat berat. Jadi apabila lelaki itu mengangkat berat, tenaga kimia pada tubuh badan lelaki itu telah diubah kepada tenaga keupayaan. Jadi ini menunjukkan bahawa konsep tenaga tali telah dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain. Dan contoh yang kedua iaitulah apabila kamu lihat seorang pemain membaling bola. Jadi bola baling, jadi tenaga kimia yang ada pada tubuh badan pemain tersebut telah berubah kepada tenaga kinetik apabila bola tersebut bergerak. Jadi kuasa. Maksud kuasa, apakah yang dimaksudkan dengan kuasa? Kuasa ini adalah kadar melakukan kerja atau kadar pemindahan tenaga. Kuasa simbolnya adalah P bersamaan dengan kerja yang dilakukan, simbol W, dibahagikan dengan masa yang diambil, simbolnya adalah T. Jadi rumus untuk kuasa adalah P bersamaan dengan W bahagi T. Unit SI bagi kuasa adalah disukat dalam unit watt. Apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, 1 watt tenaga telah digunakan. Oleh itu 1 watt adalah bersamaan dengan 1 joule per saat. Ya, untuk bahagian uji minda, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Murid-murid, cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. Jadi tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Soalan yang kedua, adakah gambar rajah di bawah menunjukkan pengertian konsep tenaga? Jelaskan. Ya, murid-murid boleh lihat pada gambar rajah itu, iaitulah seorang lelaki sedang menarik panah. Jadi ketika lelaki itu menarik busur ataupun panah, jadi tenaga telah berlaku. Jadi tenaga yang berlaku adalah tenaga kimia yang ada pada tubuh badan pelaku tersebut telah berubah kepada tenaga keupayaan semasa dia menarik busur tersebut, dan tenaga kinetik dihasilkan setelah busur itu dilepaskan.
hari ini saja pengajaran kita. Sekian, terima kasih.